Makin pening, makin serabut aku nak pilih. Pixel 11 Pro yang biasa ni, kamera dia overall memang agak cantik lah, megapixel pun besar. Tapi itulah kan, tak cukup besar skrin dia dan tak ada skrin kedua. Tapi Pixel 11 Pro Fold ni pula, mungkin kamera dia sedikit kurang, tapi dia ada skrin kedua tau. Skrin kedua ada kamera, bentuk kamera pun agak unik dan nampak kaya. Itu yang paling penting lah. Kecek banyak tak guna be, kita cerita pasal kamera dia pula. Kalau nak cerita pasal megapixel memang panjang video ni, tapi aku ceritakan ringkas je lah apa yang aku nampak dekat kedua biji phone ni. Dari segi ultra wide memang sampai ke gambar normal ni nampak hampir sama je, betul tak? Okey, kalau megapixel ni bila kau zoom baru nampak, tapi bila kau mula zoom jauh, pixel yang lipat ni kau kena faham dia hanya boleh zoom sampai 30 kali saja. Manakala 11 Pro ni kau boleh sampai 120 kali. Dan satu benda yang aku menarik dan berperasan, engkau tak payah on internet, tak payah on wifi. Dia enhance AI tu secara data dekat dalam. Dia macam dia sharpkan juga gambar kot. Tapi kat situ bagus lah. Maksudnya kalau tempat tu kurang internet boleh. Dan seterusnya pula dekat bahagian portrait. Okey, portrait engkau boleh pakai yang dekat Pixel 11 Pro ni, kau boleh sampai 5 kali telefoto portrait, tak silap aku nama dia. Jadi kat situ bila kau nak ambil subjek gambar manusia macam aku, 5 kali ni dia punya depth of field, apa kata blur belakang ni makin nampak menarik. Night sight ataupun gambar malam, kalau siapa pernah pakai Google Pixel sebelum ni, bila kau nak ambil gambar ni memang agak lambat tau dia punya proses tu, makan beberapa saat nak pusing-pusing. Tapi kali ni dia orang dah ada instant night sight ataupun instant gambar malam lah. Dia lagi laju, dia capture gambar bergerak lagi laju, dia tangkap cahaya lagi kuat. Tapi yang ni aku perasan dekat Pixel 11 Pro yang biasa je lah. Okey, Pixel 11 yang lipat ni tak ada, kau tetap kena tunggu gambar lama. Walaupun kau nampak hasil gambar macam lebih kurang, tapi sebenarnya proses menunggu tu berbeza. Nanti dulu, Pixel lipat ni pun sebenarnya ada kelebihan dekat bahagian kamera. Jadi yang pertama, dia ada instant view. Okey, katakanlah lepas kau snap gambar, biasanya kita kena buka galeri nak tengok gambar tadi jadi ke tak jadi. Yang ni tak payah, kanan ambil gambar, kiri hasil gambar, lagi senang kan. Dan seterusnya pula ada Made You Look. Okey, ini sebenarnya lebih kepada kalau kau nak ambil gambar anak kau lah, gambar budak-budak. Budak-budak kan susah nak eye contact dengan kamera, dia pun tak tahu kamera tu apa contohnya, atau dia malas. Jadi dekat sini kau boleh buka lah, ada macam-macam kartun kat sini. Jadi skrin tepi ni mainkan kartun dan ini membuatkan diorang lagi fokus dekat nak ambil gambar, magic capture. Okey, sebelum ni kau pernah tak rasa engkau rekod video tapi dalam sama aku lupa dah nak ambil gambar, takkan video je kan, gambar boleh print out, betul tak? Kadang-kadang momen tu berlaku sekali saja. Jadi dekat sini diorang rekod dan ambil gambar dalam satu masa yang sama. Aku tak tahu macam mana Google buat, tapi benda ni menarik lah. Okey, kau nampak tak aku rekod video dan dia memanglah ada gambar yang dia suggest, ini gambar terbaik. Tapi sebenarnya boleh je kau perlahankan pula, kau berhenti dekat video yang rekod tu. Okey, kau ambil frame ni, ini gambar yang kau nak, dan hasil bila export dia punya file pun memang agak besar. Jadi aku boleh katakan, aku rasa lah sebenarnya dia capture gambar, capture kot jadikan video. Agak macam mana aku borak sekalipun, apa pendapat korang? Baik beli Pixel 11 Pro yang biasa ataupun yang lipat ni, komen.